pusat pemindahan Paloh Linai. Betul? Betul tak? Betul. Lepas tu untuk tuan anda, kita sudah pun bawa barangan-barangan bantuan daripada Kuala Lumpur yang nak diagih-agihkan kepada semua mangsa-mangsa banjir yang berada di sini lah ya. Dan perkara yang paling penting, hari ini kita akan menjalankan denda di mana lelaki kalah, di mana saya akan didenda menggiling cili. 5 kilo cili kering itu satu bonet privé pun cukup tu. Di samping bantuan yang dibawa oleh kita, grup yang konvoi dengan kita tadi pun mereka bawa bantuan juga dari Kuala Lumpur dan juga dari Kuantan. Terima kasih kepada privé dan juga personal club. Terbaik lah. Ya, cukup Padi tahu apa jadi? Hai, kami sedang membantu untuk memasak makan tengah hari untuk mangsa-mangsa banjir di Taman Selasih Paloh Linai ni ya. Dan mereka dah dekat sini lebih kurang dalam 10-11 hari. Dan ni adalah masakan untuk jumlah mangsa banjir lebih kurang dalam 100 lebih gitulah. Asam pedas sedap. Ayam goreng berempah terbaik. Okey, kata orang tua supaya tangan tak pedas, tangan tak hijau panas, sapu minyak kelapa. So saya dah sapu minyak kelapa. Kalau panas juga tak tahulah kan. Lepas ni saksikan saya giling cili ya. Lagi tengok tangan. Okey, kita akan tanya kepada Vanessa yang sudah berjaya menggiling 5 kg cili. Hari ini tanya diucapkan dalam jatan Lawe Tino. Kita ucapkan kepada penduduk-penduduk di Taman Selasih Paloh Linai kerana beri peluang kami untuk berada di sini menyaksikan saya didenda giling cili. Dan terima kasih kepada YB Datuk Mekar Harun kerana sudi